Anggap kata kalau hari-hari kena motivate kan, cuba cek. Motivate ke malas? Jangan masuk dekat live saya tanya soalan bunyi dia murni. Sedangkan masalah sebenar malas. Kalau masalah sebenar malas, hari betulkan diri. Okey, betulkan diri. Kalau hari-hari kena motivate diri, cakaplah hari-hari. Sebab saya pun yang tua 57, yang rasa diri saya ni rajin lah. Hari-hari kena motivate. Bahawa tak ada benda dalam dunia ni yang kita kata asal motivasi je. Okey, motivasi ni kita yang initiate. Kita tak boleh beli di kedai. Millionaire pun tak boleh beli motivasi di kedai. Standard orang yang paling miskin di dunia dengan standard orang paling kaya di dunia adalah sama. Kedua-duanya tak ada duit, tak boleh beli motivasi di kedai. Motivasi ni adalah satu anugerah yang sangat berharga. Setiap orang kena banner sendiri. Orang ada duit banyak, dia tak boleh beli motivasi dekat kedai. Kau pergi mana kedai pun tak ada kedai jual motivasi. Okey, orang jual motivasi dengan Helio ada. Kau kena bayar 1,000, kau kena bayar 2,000, dapat dengar dia punya motivasi. Belum tentu kau termotivasi. Okey, orang jual motivasi banyak, pedagang motivasi, dipanggil industri motivasi. Industri, okey, dia factorykan motivasi untuk kau. Tapi tak boleh. Motivasi datang sendiri. Sebab tu motivasi ni adalah satu keberuntungan yang Allah bagi. Kerana orang miskin pun boleh mendapatkannya, orang kaya pun boleh mendapatkannya. Satu-satu perkara yang anugerah Allah yang paling mahal dalam hidup. Yang mana setiap manusia boleh mendapatkannya tanpa Allah kasta-kastakan. Tidak ada jadikan motivasi ini milik orang-orang tertentu. Dia menjadi milik semua orang. Siapa nak dia ambil. Siapa nak dia ambil. Siapa nak dia ambil. Kalau motivasi ni kena beli, macam kereta jadi masalah. Orang miskin boleh murmur, alamak saya tak ada duit nak beli. Motivasi ni Allah bagi adalah satu benda yang adil untuk semua orang. Selagi kamu mahu benda anak miskin, macam ni lah haiwan pun dapat motivasi. Kalau nak tanya kau kan, haiwan tak pergi kelas motivasi pun ada motivasi. Pusing dia dalam circle hidup dia. Okay, tikus. Tikus makan padi. Motivasi dia kena cari padi hari-hari, tikus kena struggle. Sebab apa? Kalau dia tak struggle, ular makan tikus. Dia kan jadi motivasi. Semua orang hidup dengan cabaran dia. Jadi saya kata, jangan jadikan satu perkara yang Allah mudahkan dan Allah telah murahkan kepada kita. Kalau kita nakkan dunia yang sangat adil kan. Allah bagi keadilan. Antara keadilannya adalah kerajinan, motivasi, fokus ni semua percuma. Kaya miskin semua dapat. Okey? Jadi jangan dipersenda-sendakan dan jangan dipersulit-sulitkan. Cari motivasi. Dapat. Sebab kalau kau kata kau tak dapat motivasi, aku nak tolong kau pun tak boleh. Sebab kau tak tolong diri kau. Sebab benda ni Allah bagi. Percuma seperti mana menjudut udara. Motivasi ni selalu dipersalahkan. Selalu diperalatkan. Bila kita malas kan, alamak, saya tak ada motivasi lah bang. Sebenarnya malas. Tapi nak gambarkan diri malas ni rasa leceh lah, tak cun lah. Tanya dalam live Abang Zainal, saya ni malas. Saya nak dapatkan motivasi. Tapi setahu saya macam tu lah. Orang malas selalu bersembunyi di balik ketiadaan motivasi. Orang rajin tak nak tanya motivasi tuan-tuan. Dia tak nak cari pagi-pagi bangun cari motivasi dia. Yang cari adalah mencapai apa yang telah dia fokus. Orang yang tak ada motivasi ni pagi-pagi dia raba cari. Cari mana nak ada. Patut motivasi bukan untuk dicari. Motivasi adalah untuk dibina dan dimiliki.